Mana wek aku ni? Hantar cek nak main sini. Tapi mana pergi? Aku tunggu depan ni. Mana? Dari mana? Laila daripada mana? Kita memang kat sini. Laila duduk sini pergi lama tunggu korang. Kita? Korang tahu tak Pak Unyeng ke? Gatal dia kata dia suka aku ni. Tengok ni. Korang kenal tak? Kenal? Siapa tu? Aku pun tak tahu dia kata suka aku tak. Aku pun gelisah. Aku rasa ya Allah. Dia mahal ni. Itulah Cantik lah. Kan ke? Cantik je. Ya ke? Aduh. Tapi Mamat ni for you lah. Dia kata dengan aku. Aku pun gelisah. Aku kan boya-boya. Tak, sekarang ni kau duduk sini kau tunggu siapa? Nampak waktu dia kata nak main. Mana? Itulah. Aku Siapa cek cantik dia. ni? Tu aku dah cucuk cantik tak nak main pula. Siapa make up? Make up sendiri. Make up sendiri Ah, lah. cantik kan? Terima kasih. Gila, aku pun tunggu dia lama. Cantik kan? Nak satu je lah. Weh, ambil aja elok. Di saat aku pejamkan mata, ku coba bayangkan raut wajah. Aku kan cantik, kena jual mahal. Tak boleh macam tu. Janganlah memilih. Kalau hang nak memilih lama-lama tak dapat apa tau. Betul? Aku ni cantik, kena jual mahal. Aku dapat uang aku dah ramai dah. Tapi Siapa? putus. Azril, Amin, Haikal, ramai. Tapi dia dah putus dengan aku. Ni aku cantik. Siapa pula? Ni Hakim. Hakim pula? Kau memang pelaga sejati Laila. Biasalah. Laila kan cantik sedunia. Kau cantik dekat Hakim. Weh, ni lah aku. Lagi. Oi, oi. Siapa? Sudah saya. Handsome-nya. Handsome. Kenal awak ke? Oi, tak mu. Cantik. Kau kata tu ex kau, lepas tu tanya aku cakap kau pula. Benar lah cakap kau ni banyak sangat sampai tak tahu masa tu. Ni lah, aku pun. Ish. Tak percaya tak online? Tak boleh kena percaya. Aku percaya lah online orang semua tak tipu kan pada online. Tak apa, aku yakin lah dengan online ni. Aku akan dapat lah apa yang aku nak. Gila ke bro? Aku dah idam. Gila ke cakap seorang? Kau cakap aku gila. Tak tahu aku tengah excited ni. Settle. Sebab? Tak tahu lah. Aku dah ada awet lah sekarang. Awak daripada mana pula? Aku pergi mana awak tu? Aku baru dapat awet. Aku cari kat online. Aku kenal daripada 2 tahun lepas. Memang single 2 tahun. Takkanlah tiba-tiba ada awak. Tu dulu kan. Ni sekarang. Baru 2 hari lepas aku dapat kat online. Online? Mana? Shopee? Oh, buat Shopee. WeChat lah. WeChat lah. Dah tak sabar nak jumpa dia ni. Dia orang mana tu? Tak tahu, dia kata orang Bukit Bintang. Bukit Bintang. Bukan Bukit Beruai? Bukit Beruai tak ada. Bukit apa yang ada? Bukit ni. Apa tu Bukit Gunung Kurenang Renang-renangi. Dah lah bro. Situ je nak pesan. Kita jangan terlalu berharap. Dah berapa lama tunggu awak? Tahu dalam 2-3 jam kot aku tunggu. Aku tunjuk surprise lah. Cun gila kan. Aku nak tanah ya. Tanah. Ui. Aku main beli Bisa. Hai mana? Aku nak tunjuk surprise ni. Aku rasa bau wangi sangat ni. Oi, dia ada kat belakang aku ke? Hei. Awak main duduk sini. Awak dah lama ketemu saya? Tak. Saya baru sampai sini. Kenapa ni? Tak ada apa. SOP kan? 1 meter. Awak ni kenapa macam tu?
Awak pada mana ni? Ipoh. Ipoh kat mana? Starbucks. Kat Starbucks. Oh, Ipoh kat Starbucks eh. Oh, awak orang kaya lah. Of course. Nak ambil saya pun mahal. Oh, of course. Oh, just beg mahal. Beg brand apa tu? Brand Apollo. Bukan Aladdin ke? Pegang tangan boleh tak? Pegang tangan? Tak boleh. Tak boleh. Boleh lah. Tak boleh. Boleh lah. Mana boleh pegang? Sebab kita bukan berkenal. Tak boleh juga mana pegang. Tak, takut. Kecil ni. Takut cakaplah. Kecil ni. Apa pandai saya handsome pada saya tengok. Handsome. Habis tu awak nak buat apa? Saya nak cium awak. Awak nak cium boleh? Nak cium boleh tak? Weh, ni ke surprise tu? Inilah surprise tu. Bawa pada mana? Aku dapat kat WeChat lah yang tadi aku cakap dulu. Betul ke dia datang pada Bukit Gantang? Dia kata pada Ipoh lah, Starbucks lah. Kena tu. Kena tu. Lepas tu, betul lah kan? Dia kata dia Laila. Tak apa kot, aku gerak. Ganti aku boleh tak? Sampai hati ya, aku datang dari jauh tapi dia buat bersini kan. Yalah. Bukan mudah namun harus ku berpura selindungkan titisan air mata. Pilu sepilunya hatiku terasa, namun ku yakin kau juga rasa sama. Hello polis. Weh, tak boleh lah, aku kena tipu. Aku dah top up dia banyak. Kak, jangan berharap pada perempuan yang tak pasti. Hang ni zaman sekarang lagi lah kalau jumpa kat WeChat ke apa, kau boleh percaya pun. Tengok rupa dia macam mana. Dia WeChat famous lah. Memang lah, tapi Hari tu aku tengok dia buat okey lah, macam WeChat ni lah. live. Sekarang aku nak tanya hang betul-betul ikhlas ke suka kat dia? Dia dalam chat tu ikhlas lah. Depan-depan? Depan. Patutnya kena nyanyi kat dia lagu macam ni lah. Macam hamba hargai. Biar kau gendut, ku tembak, ku tetap cinta padamu. Kita kena. Bulan perutmu bunyi, tetap ku cinta padamu. Macam tu. Dia kena nyanyi lagu yang ikhlas untuk diri dia. Habis tu Tapi kalau aku sendiri pun tak selera pun. Berjanjilah kamu habis, Sambil orang lain lah. jangan kau datang lagi bila kau sudah